Duit persaraan, simpan ataupun labur. Perkara pertama yang semua pesara perlu buat, elakkan melabur dalam saham atau unit trust yang merupakan pelaburan yang berisiko tinggi. Pelaburan jenis ini perlukan ilmu yang cukup kerana risiko kehilangan semua simpanan tuan-puan terlalu tinggi jika tuan-puan tiada ilmu yang betul. Dan jika tuan-puan hilang kesemuanya, peluang untuk tuan-puan mengumpul semula simpanan tidak sama kerana kudrat tuan-puan sudah tidak sama seperti anak muda. Tidak dinafikan simpanan ASB, tabung haji dan KWSP memberikan dividen sekitar 4 ke 5% setiap tahun, tetapi nilai simpanan tuan-puan adalah dalam bentuk ringgit yang kita tahu jatuh nilai setiap tahun kerana ia bersandarkan ekonomi dan juga kestabilan kerajaan. Berbeza dengan emas, ia adalah logam ciptaan Tuhan yang tidak boleh diciptakan semula. Nilainya tidak akan jatuh kosong kerana nilainya tidak bersandarkan kepada apa-apa. Nilai emas terletak pada zat emas itu sendiri, iaitu pada ketulinan dan beratnya sahaja. Sebab itu emas adalah insurans kekayaan kerana ia melindungi tuan-puan dari jatuh nilai. Dan seperti yang kita tahu, apabila nilai duit jatuh, harga emas akan melonjak naik. Dengan itu, emas juga dapat mengekalkan kuasa membeli. Jadi kesimpulannya, untuk pesara, pastikan tuan-puan selamatkan duit simpanan persaraan dari sebarang pelaburan dan selamatkan nilai simpanan tuan-puan dari jatuh nilai, dan pastikan tuan-puan rancang penggunaan simpanan persaraan supaya tidak habis digunakan. Bagi yang berminat untuk saya bimbing dalam simpanan emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Ekonomas, dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.